Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tersampai pada muka surat yang ke-84. Masih lagi membicarakan tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir kehidupan Rasulullah kita. Dan Rasulullah telah menyebutkan di awal hadis ini seperti mana katanya, wa innallaha mustakhlifakum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi, dan Allah Ta'ala menilai apa yang kamu buat di dalam melaksanakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka Nabi bersambung lagi, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Inilah pelajaran yang akan kita baca pada malam ini, iaitu dua pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah, ala, jaga-jaga. Fattaqud dunya, maka hendaklah takut sekalian kamu akan dunia. Wattaqun nisa, dan hendaklah takut sekalian kamu akan perempuan-perempuan. Dua benda yang Nabi suruh jaga. Fattaqun ni maknanya jaga-jaga. Yang pertama, jaga dunia, dan kedua, jaga orang perempuan. Bukan maksud di sini fattaqud dunya ni maknanya benci dunia. Bukan maksud wattaqun nisa ni benci perempuan. Tidak. Jaga-jaga. Tolong perhati tengok dua benda ni. Yang pertama dunia, yang kedua perempuan. Tolong jaga-jaga, tolong tengok, tolong perhati. Awasilah dua benda ini. Bukan maknanya jangan ambil dunia, tolak orang perempuan. Tak. Ya, tuan-tuan jangan faham pula hadis ni nak menunjukkan Islam benci pada orang perempuan. Tidak, Islam memelihara orang perempuan. Sebab itu disebut fattaqun nisa, jaga orang perempuan. Yang benci orang perempuan ni agama Nasrani, agama Kristian. Sampai sekarang duk benci orang perempuan. Sebab itu dalam masyarakat Kristian, orang perempuan ni tak ada nilai, tak ada dihargai sebagai alat pemuas nafsu ya. Bagi benda tak elok orang perempuan. Ya, sebab mereka memusuhi orang perempuan kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Adam keluar daripada syurga kerana perbuatan Hawa. Hawa yang menggoda Adam, maka Hawa ni jahat. Maka dengan sebab Hawa ni jahat, kena benci Hawa dan kena benci kaum Hawa. Sebab itu dalam agama Kristian, orang Hawa ataupun orang perempuan tidak ada tempat. Ya, tidak ada nilai boleh diperdagangkan. Ya, boleh dia buat apa-apa yang suka hati orang lelaki nak perbuat. Sebaliknya dalam agama kita, orang perempuan begitu dihormati dan dijaga. Baik, kita masuk masalah yang ke-121. Takutkan dunia. Sesungguhnya telah dikatakan di atas tadi, dunia itu ialah dua benda, harta dan kesedapan. Kalau orang tanya kepada kita, dunia ni apa? Dunia ni yang pertama harta, yang kedua kesedapan. Itulah dunia. Bukan ada benda lain. Dunia ialah apa yang disebut sebagai harta, yang memudahkan untuk pergerakan, yang memudahkan untuk menikmati kehidupan. Dan kesedapan adalah apa yang kita dapat daripada harta. Dengan sebab dapat rumah yang cantik, maka sedaplah duduk di situ. Dapat duit yang banyak, sedaplah pakai duit yang banyak.
Dapat kenderaan yang baik, maka sedaplah pada kenderaan yang baik. Dapat kesihatan, maka sedaplah makan dan minum. Ini dipanggil sebagai harta. Dan pada kuliah yang lepas saya dah sebut pada tuan-tuan, manusia ni kalau dapat tidur, ya, dapat makan sedap, dapat sihat, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan daripada dunia ini. Baik, maka itulah yang dipesan oleh Nabi kita kepada umatnya. Yang pertama sekali, hendaklah takut akan dunia. Yang pertama maksudnya ialah takut menghimpunkan harta daripada jalan yang haram. Itulah maksud takutkan dunia. Bukan maksud takut dunia ni jangan ambil dunia, berhenti kerja 24 jam duduk di masjid menung baca Quran, menung apa pun tak buat. Bila tanya pasal apa, Nabi tolak dunia. Salah. Yang maksud wattaqun dunia ni ialah jangan himpun harta daripada jalan yang haram, dengan jalan rasuah, pergi curi orang punya, pergi ambil orang punya, pergi tindah harta orang, perniagaan yang haram, pekerjaan yang haram. Yang itulah dia dipanggil sebagai keadaan dunia yang dibenci oleh agama. Sekarang ni orang dah tak kisah ada halal haram, dia tak kisah janji duit. Saham yang haram pun dia sapu, riba pun dia balun, dia harta benda yang haram pun dia ambil, dia tak kisah janji dia masuk. Perkataan yang akan dia guna bila kita kata ini haram, dia akan tanya pada kita, kamu boleh bagi pada aku banyak ini? Kerja kamu ni haram. Dia akan tanya kita, kalau kamu boleh bagi aku 2,000 sebulan, aku berhentilah kerja ni. Boleh kau bagi aku 2,000? Kalau tak boleh bagi, duduk diam-diam, aku nak kerja. Dia sudah lagi tidak memikirkan apakah itu kerja yang halal, yang halal atau yang haram. Halal dan haram tolak ke tepi. Selagi mana saya masih semayang, tak apa lagi, kata dia. Ini penyakit yang melanda umat Islam hari ini. Penyakit yang nampak bahawa duit itu adalah segala-galanya, yang nampak dunia ini adalah segala-galanya. Maka dia nak mencapai kepada dunia, mencapai kepada wang itu, dia sanggup memperbuat benda yang Allah Ta'ala laknat, yang Allah Ta'ala benci. Walaupun diperbuat secara terang-terangan, dia tak kisah. Tambahan pula bagi setengah masyarakat yang menganggap kerja haram itu adalah sebagai satu kerja mulia. Menyanyi, berlakon. Sekarang masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi, sehingga tidak siapa lagi berani mengatakan menyanyi dan berlakon itu haram. Siapa lagi berani kata? Dia kata, walaupun saya penyanyi, saya pergi buat haji. Kalau saya tak kerja penyanyi, belum tentu saya mengerjakan haji. Saya buat haji ni pun atas usaha saya sebagai penyanyi. Dia akan cakap macam itu. Dan hari ni penyanyi berlumba-lumba buat haji dan umrah. Tiap-tiap bulan pergi umrah, masuk TV. Kalau masuk TV tu pergi umrah lah. Dan dia kata tak ada apa pun. Kalau kata kerja saya haram, mesti saya tak nampak Kaabah. Kalau kata kerja saya ni tidak halal, mesti saya susah di Mekah. Hidup saya senang. Saya boleh buat penggambaran di Mekah, boleh ambil gambar di Madinah, boleh ambil gambar pergi melawat naik unta Jabal Rahmah apa. Elok ya, duit halal ni. Kalau kata haram, mesti saya tak sampai. Tuan-tuan boleh lihat sekarang ni, masyarakat mengagungkan dan memberikan pendapatan-pendapatan yang haram dianggap sebagai satu pendapatan yang baik, dan itulah yang dijaja dalam masyarakat sebagai satu benda yang baik. Diberikan pelbagai anugerah dan pangkat, gelaran dan sebagainya. Ini yang menjadi satu penyakit kepada kita. Menghidangkan arak secara terang-terangan sekarang ini dah jadi biasa. Orang Islam kita bekerja sebagai penuang-penuang arak, pembancuh-pembancuh arak. Malah diadakan pertandingan siapakah yang paling baik sekali pembancuhan araknya, campuran araknya, dan dimenangi oleh orang kita. Dia tak kisah pendapatan yang begitu. Orang-orang kita bekerja di hotel-hotel tidak dibenarkan memakai tudung kepala. Pekerja-pekerja Islam yang bekerja di hotel tidak boleh pakai tudung. Yang bekerja di spa-spa tidak boleh pakai tudung. Kalau tak nak pakai tudung, sila berhenti daripada sini. Ini pendapatan yang sudah pun menjadi tak jatuh haram, dia jatuh syubhah. Tetapi tidak ada usaha untuk menghalalkan kerja-kerja tersebut. Malah bila diajukan kepada pihak-pihak tertentu, mereka akan menjawab,
boleh kerja tempat lain. Kalau rasa